Tutup je semua. Yang atas ni dah kita kena bagi dah. Ini tarik. Yang ada ni kena buat gini. Yang ni kena buat gini lah supaya dia sentiasa lembut, tak keras. Makan ni kena korek. Pasal kita nak scrape ni betul-betul bersih dah, dia tak keras. Korek je belakang ni. Dan buat lagi lah. Okay, tempat yang ada ni kena kikis. Ini buat sini. Okay, tempat yang paku ni kita sampai gini lah. Sampai gini dia. Yang nampak ni biarkan dulu, biar dia keras dulu sikit. Ini kena ikut macam ni. Dan kita letak atas tu. Biasanya kalau tebal dia akan jadi gelembung gini. Dia akan jadi gelembung gini ataupun dia jadi kurang gini, jadi melengkung. Tak apa kemudian, sebab nanti kita akan buat satu kali lagi untuk bagi cantik lah. Ini kita nak tutup dulu pasir ataupun siming yang nampak tadi lah. Kalau kita tengok sini kan nampak macam ada gap ni, kita tampal lah macam ni je. Yang ni tak cantik tak apa, kita dia akan keras tu. Kita nak tutup je, penting. Jadi kita tambah. Tempat yang celah-celah ni kena buat gini. Tujuannya sebelum dia jadi keras, kita kena buat gini dulu lah. Sebab kalau dah keras susah nak buat. Ini sampai habis. Okay, mana yang ada lebih ni kita pakai lah, tutup je lah. Kita tutup je. Pakai yang besar lah. Okay, yang dekat atas ni nampak tak cantik, kena buat gini. Okay, kalau dia terkena yang bawah ni, buat balik lah. Lepas tu kita kena biar sekejap, lebih kurang setengah jam ataupun sejam biar dia keras. Sambil kita nak tunggu dia keras ni, kita kena buang sisa-sisa yang warna putih ni, yang dekat sini. Pasal benda ni kan cepat keras. Kalau dah keras, salah kita nak pergi balik. Ambil span dan kita kena lap dekat atas ni. Kita nak dia bersih. Tak apa yang atas ni tak apa kena. Tak apa. Biarlah dia kena sikit. Lepas ni kita biar dulu lah, dia keras, bukan setengah jam ni ataupun sejam lagi kita buat balik. Okay, ni yang saya dah tinggal 1 jam lebih ni, dia akan jadi gini lah. Dia tak cantik lah ni. Dia macam bergaring-garing, lepas tu dia tak rata. Ini yang pertama lah. Ini pun tak rata. Dia tak rata lagi. Ini pun ada pasir lagi. Tak apa. Yang pentingnya benda ni dah keras. Dan dia dah tutup sini tadi. Jadi kenapa kita nak kena buang, kita nak kena lap mozaik ni? Apa tak ni? Kalau tunggu dia keras, macam inilah susah nak. Ini sikit je, kalau banyak lagi susah lah.
pasal dia dah keras. Jadi masa lembut tadi nak kena buang, kita nak kena gosokkan spang supaya dia jadi gini lah. Kalau gini tu okey lah. Dia dah dia dah jadi macam debu lah ni. Jadi kalau kita lap dengan tangan pun dia dah hilang. Jadi yang ni kita kena buat selapi lagi. Yang paku ni sama juga lah. Ini kita nak kena buat sekali lagi. Okay, sebelum kita nak plaster yang kedua ni, kita kena gosok dulu. Kita nak bagi dia rata bersama dengan dinding asal yang putih ni. Dia ada sama. Yang ni kena tekan sikit. Yang tepi ni buat macam ni. Yang ni buat. Dah ambil air dan kita kena buat macam ni lah. Kita kena peram jadi lembab dan kita kena gosok keseluruhan. Kita kena gosok semua tempat yang kita nak plaster balik ni. Okay, dah basah, dah lembab. Kita bancuh nasi compound lah. Okay, kalau dah kuning gini, kita tukar air baru lah. Buang air je. Pasir belakang ni biarlah. Dah. Okay, ni kita buat. Jangan cair sangat, jangan keras sangat. Buat macam ni je. Ni okey lah kalau gini. Kalau cair sangat dia akan mintik ke lantai. Kalau keras sangat dia cepat keras. Kita agak-agak dia tengah-tengah. Begini lah. Okay, ni kita pergi tampal. Letak macam ni dan macam ni lah. Okay, yang ni kita layan je, jangan tekan. Pasal kalau kita tekan dia akan jadi melengkung. Kita layan je. Layan je. Tutup tempat yang kita plaster tadi. Okay, yang belakang ni yang kena dekat sini ni, kena dekat dinding lama ni, warna putih ni. Buat macam ni. Kita tak nak dia jadi tebal. Nanti kan susah kita nak samakan dengan plaster baru yang kita buat ni. Kena layan je. Buat gini lah sampai pukul. Layan je. Dah habis, buat lagi lah. Kita buat lebih sikit lah. Letak air. Okay, kalau lebih banyak ni, letak air. Kita pakai ni je, kita ambil sikit dan kita basuh. Dan kita kacau. Jangan basuh semua, jangan kacau semua. Kalau kita mampu habiskan dalam 1 minit, 2 minit, kita boleh kacau semua. Kalau tak mampu, kita buat sikit-sikit lah. Macam gini. Buat sikit-sikit. Kalau gini, okey dah. Pergi buat balik lah. Ayat je. Macam ni, macam ni. Kalau begini, kita buatlah. Buat macam ni.
Tak tengok dia. Kita nak dia sama. Untuk mengangkat dengan sekat vakum. Pakai yang kecil apa? Letak je. Dan pakai yang besar untuk ratakan. Yang ni samalah. Pakai lagi dah. Kita tengok yang si bidang selepas kita buat dia akan jadi gini. Dia tak rata. Mana yang tak boleh biarlah. Biar dia keras baru kita buat sekali lagi. Kalau yang boleh kita buat terus. Tapi kalau gini biasanya kita tak payah buat lagi lah. Kita biarkan gini dulu. Nampak tak ni? Pasal kalau kita buat dia akan jadi makin buruk lah. Jadi kita buat tempat yang dah keras tadi. Dekat sini. Dekat sini lah. Ini yang di sisi lagi. Habiskan dengan bazir. Tutup lubang mana yang nampak ni. Okay, lepas tu kita buat lagi.